Isyad tak pernah buat aku rasa macam ni. Rasa aku ni wujud. Rasa aku dihargai. Kau tengah cakap pasal Faris ke ni? Faris tu benda kecil pun dia perasan tau. Aku buat air kopi, dia selalu cakap sedap. Bila aku tolong dia, dia selalu cakap terima kasih. Bila aku buat kerja elok sikit kan, dia mesti puji aku. Aku tahu benda ni nampak je kecil. Tapi bagi aku besar maknanya Zali. Tapi dia tak semestinya Isyad tu tak pernah cakap apa-apa kat kau. Dia tak hargai kau. Ya, aku tak minta pun Isyad tu puji aku hari-hari. Aku cuma nak dia buat aku ni rasa aku dihargai. Ya tu, kalau aku tak ada seminggu pun, aku rasa hidup dia sama je. Tak ada beza pun. Kau kena hati-hati dia. Kadang-kadang bila kau hauskan perhatian, datang seorang yang bagi kau setitik je pun air, kau dah rasa macam selautan dah. Yelah,